Dia strike apa tu? Rizal strike apa tu? Kali kita menuju perjalanan ke Jambatan Sentubong. Kita nak memancing. Yeah boy. Inilah perjalanan kita. Kembali lagi bersama Rio de Janeiro, Anelka. Ya. Tutup muka. Anjay. Selebel. Ini dia Abang Nixon kita. Dan saya orang yang rahsia. Jangan lupa subscribe channel Early PG. Nak video lebih menarik, subscribe. What's up guys? Member pakai motor, ride sorang-sorang. Dia tak nak pakai kereta dah. Dia sekarang dia pakai motor. Rempit sejati. Yeah, rempit. Dan kita punya leader di hadapan, Beza. Kita punya rempit di hadapan. Yeah. Kita dah sampai di lokasi. Berhenti. Kereta sebuah, motor sebuah. Ini lagi. Dan yang belakang 3 buah kereta, 1 buah motor. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton video-video saya. Okey, hari ni saya nak buat satu lagi video. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki, insya-Allah. Tukar ke video. Kenapa? Ni kamera. Oh, kamera kah? Okey, hari ni kita nak pergi mancing lagi bersama geng-geng kucing. Dia apa-apa kita ambil lagi lah. Alright. Okey, inilah geng-geng kita ni. Ni macam biasa Abang Morgan champion. Yes. Ni Awi. Ini Rio. Kita ada Abang Menu kita Rezal. Menu band. Ini Nixon. Liverpool. Oh, di sini banyak penyokong Liverpool lah. Mana Liverpool? Newbie. Ini Cangai. Liverpool lah. Okey, kita tengah bersiap. Kejap lagi kita pergi tempat mancing kita. Ni anak Rizal. Ikram. Abang dia Iqbal tak dapat datang. Ada urusan kerja. Okey, kejap lagi kita bergerak. Selamat pagi guys. Kita sekarang ni sudah sampai tempat kita memancing. Dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Kita tengok siapa ada dapat, siapa yang tidak ada dapat. Ya, itu dia. Itu dia ucapan dari Abang Cangai. Yang dapat ni. Ni ada seorang lagi ni tertinggal. Member Arsenal. Oh, Arsenal. Bukan Liverpool Ya, ni Man U. Main lah Liverpool tak main. Ni Arsenal. Arsenal dengan Cik. Liverpool super koyak. Tengok Abang Rizal. Dah jadi angler sejati lah. Banyak joran dia dah. Okey, tengah siap-siapkan perkakas. Okey, let's go. Okey, kita bergerak menuju ke destinasi. Jauh kah? Rizal? Oh, Zal, jauh kah? Boleh tahan kucing Surian. Oh, kucing Syrian. Jauh. Mana ada jauh? Kucing dengan Surian sama je darah kucing. Yelah, tapi jauh tu kalau nak jalan kaki. Okey. Para kumpau. Ambil video. Video tu IP. Oh, IP lah? Yeah. Wah, tak apa. Nanti aku ambil video dia sekali. 9. Ayo dia. RM90. Itulah. Tak apa. Yang penting kita jalan dik.
Oh, sian adik ni bawa barang berat. Ambil udang hidup. Kat sini ada jual sekali udang hidup. Ha? Masa depan. Banyak udang. Dalam RM25. RM10. Berapa ekor? 2 ekor. Hitung tak? Wah, ni ada pemancing yang sewa bot lah. Kita tak sewa bot, kita mancing dekat atas rakit je. Oh, kena naik bot lah. Dia kena naik bot juga. Tu Jambatan Santubong. Kita tengok ada tak ada hasil lagi ni. Kena. Kalau terlibat tu. Boleh ah. Oi, kau nak driver ah? Easy. Pandai saya buat. Pandai kah? Pandai. Kelong. Nah, seberang sana. Ha? Seberang sana. Tak tahu mana. Kita ikut je mana dia bawa. Dah tak sabar ni. Tenang. Lama tu. Isin, kau muka ngantuk je. Tak? Akhir tidur. Mengantuk. Bukan yang mengantuk. Yang sebenarnya tadi. Nak palak. Dia takut dia kumpau. Tinggal dia lagi. Tinggal dia lampu. Takut kumpau? Dia takut dia kumpau waktu semalam dia tak tidur. Aku rasa memang joran dia jampi semalam. Dora juga. Oh, joran dia kaku. Dah dapat dia jampi. Dia jampi tangan dia. Okey. Let's go. Gerak. Let's go. Depan sana tu Gunung Santubong Gunung Santubong. So ni Jambatan Santubong. Kita balik kita ambil sekali kah? Balik tak ambil sekali kah? Kau apa? Tak boleh kau apa? Balik pagi. Kau lihat tak? Sunrise makes the water go upon the air. Harvesting in my hand, don't worry, no. Clouds cast out the wheels off Okay guys, morning quiet. bersiap sedia guys. Just good friends and family. Barang tu bawa tu makanan. Ayo. The river calls us home. Mantap. Wild heart runs free, with a fishing rod and laughter, just where we're meant to be, underneath the open sky. A fire warm and bright, making memories together in the fading evening light. Later on, the tents are up, nestled in the trees. Stories shared and secrets told, carried on the breeze. Marshmallows toasting, glowing red, a guitar softly plays. Kita pusing-pusing guys. Moments that we'll cherish through our future days. Oh, the river calls us home, where the wild heart runs free, with a fishing rod and laughter, just where we're meant to be, underneath the open sky. A fire warm and bright, making memories together. Itu dah ramai. Sana. Evening light. Oh, no screens, no rush, just Okay guys, dah mendarat guys. Dekat je rupanya. Kita ambil yang tempat yang besar. Sana tu kecil sangat. Lepas tu condition macam nak roboh So kita ambil kat sini lah. Harap adalah hasil. Okay, bersiap-siap. Let's go. Macam tu tarik tu. Ada kan? Ni mesti Ha? tarik. Ada? Pari. Lain macam lah, berat tu. Tarik terus. Pusing je. Jangan bagi kendur. Ha. Ada? Ya. Hasil yang pertama. Duri. Ni kayak Jal, ni kayak nak dijual kotek. Oh Jal. Kayak nak jual kotek ni. Woi, besar juga.
Dah ada hasil lah ni. Yang tu aku tak nak bawa. Itu kau pakai ni udang hidup Nak. Udang hidup makan duri. Enggak nongka. Tak apa. Cuba lagi. Dah ada hasil lah Ini lengkas tu. Jap. Lain macam cangai tarik. Bertahan juga. Berat. Ni jual tak? Member strike. Ada guys. Member strike. Kita saksikan buntal. Belum. Oi, jangan dah sebut buntal. Belum lagi. Kenapa? Saksikanlah. Duri. Wih, duri. Apa duri juga? Tengok depan. Dia pun dapat duri. Tak gumpal guys, ada juga. Yang lain ada belum? Orang nak balik ni. Sekejap betul ni. Tak, yang ujung tu dah ada ke? Nampaknya Abang Rizal punya joran dah disentap. Kita lihat apa yang dapat ni. Senangan kah? Tak tahu. Kuat tak lawan? Boleh tahan? Alhamdulillah lah, masing-masing dah ada hasil. Sangkut. Hilang pula. Sangkut. Nampaknya belum ada rezeki lah Abang Rizal. Hari makin panas guys. Tak ada bumbung. Aduh. Tu dah surrender tu semua dulu bawah bumbung. Panas lah. Tapi dah ada hasil lah. Alhamdulillah lah. Teruskan lagi lah. Ini memang modal dia lah ni, pakai pelampung, main sumpit. Aku tak kumpau guys. Yang penting tak gumpau. Sudah masuk. Ada. Ui. Tahu. Aku tadi dapat juga. Tak sangkut. Ui, besar. Tengok sini. Kumpau guys. Tengok atas sikit. Wah. Aku tak kumpau. Nang hitam ya, nang hitam sini. Nah, ikan sembilan. Las, jangan dengki. Ya, yang lain. Apa khabar? Pancing udang, Mat. Pancing udang yo. Tarik sembilan. Kumpau. Panas belum kumpau. Masa lagi panjang. Bukannya dia berpulah. Semua duduk. Jadi di hari panas. Ya. Eglas Jati. Tak takut panas. Ini bukan Eglas Jati ni. Ini Eglas Jati kita. Orang yang tak takut panas. Apa tu? Mancing kayu. Asal mancing kayu? Mancing ikan. So sekarang ni dia main jigging guys. Asal main jigging ni? Bottom tak makan ke? Tak makan. Tapi dah ada hasil. Dah ada hasil lah. Yang lain ada kah? Tak ada tu. Tarik pun pancing orang. Kita nak angkat joran kita. Aduh, panas. Ni kalau mancing sini memang dapat dah. Kalau sini belum tentu. Okay guys, stay tune guys. Masih ada lagi video yang boleh kita saksikan. Kau bertujuh. Alalang. 7, 8, 9, 50. Ambil 4, 7, 4, 8. 8 ekor. Ambil je 50. 22. 22 ekor. RM2. Bukan, yang RM2. 22 nak. 22. 22 ekor kamu. 44 tambah 5 berapa? 49. Boleh? Boleh ah? Tinggal 10%. Boleh. Boleh ah? Boleh. Okey. Okey.
Sunrise paints the water gold, chill upon the air. Coffee steaming in my hand, no worry, no despair. Lines cast out, Come on, the guys. wheels all set, the morning quiet hums. Just good friends and family before the daylight comes. Oh, the river calls us home, where the wild heart runs free, where the fishing rod and laughter, just Okay, where we're meant to be, underneath the open sky. A fire warm and bright, making memories together in the fading evening light. Later on, the tents are up, nestled in the trees. Can I cast stop? Stories shared and secrets told, carried on. Kitang guys. Kitang dengan sumpit. Pakai 7 air. Pakai jig tak lepas-lepas. Ya. Jangan putus asa. Relax lah bro. Ini yang buatkan kita hilang penat ni. Apa gantung? Gantung. Ah, gantung. Gantung je. Gantung naik sebut air. Jangan sampai dalam. Besar oh. Buti-buti. Badan. Rapat betul. Ini nama dia ikan kitang. Takut badan. Sedap ni. Kawan aku suka makan ni. Kitang-kitang ikan. Ikan kitang. Kitang gitung. Kitang gitung. Dah kenapa kau? TikTok. Ah, Agus dah dapat. Tak tumpau guys. Walaupun anak. 0.5. Kak, kalau betul-betul mancing ya, yang kecil ni tak pakai. Alasan orang yang belum dapat ikan. Telur dah pecah. Nampaknya ada strike lagi. Ikan apakah ini? Orang yang sama je ni. Masih lagi duri. Dia tak kosong. Saya tak kosong ya. Ni siapa punya? Cangai ya? Oh, Cangai punya. Akhirnya dapat. Nyen ba buak nyen. Buntal lagi. Cangai dah 2 kali naik buntal. Buntal kuning. Mantap. Tunjuk sikit. Cangai. Oh, besar oh kitang. Kitang kat sini besar-besar. Alhamdulillah. Ini kalau Hussein ada ni, suka dia ni ikan kitang. Okay, Cangai dapat. Cangai. Ya. Oi, dapat. Aku pun dapat. Aku pun dapat. Buntal lah. Video ni. Aku tengah ambil video tadi. Ambil video buntal ambil. Pajak. Aduh, kena juga buntal aku. Buntal guys. Aduh. Ini dapat duri, ini dapat duri juga, tapi ni duri banyak. Duri buntal. Durian. Durian. Memang? Okay bro. Ya, dapat lagi. Pelampung si Nixon. Dapat lagi. Dapat lagi sumpit. Kau punya tu pelampung. Dapat sumpit. Ya. Nampak awi. Mantap. Mantap awi double strike. Dia diam je. Dia dah comeback tu. Mantap. So yang sini masih tu ke? Abang baju merah sudah ada hasil kah? Belum. Ha? Bukan sudah kah? Buntal. Tangkap ikan bawah tu dulu. Aku tak dapat ambil video dia tadi naik buntal. Buntal emas tu. Memang aku tak nak bagi tahu. Aduh, diam je dia naik kan. Aku dah bagi tahu. Oh, joget-joget lah Agus dapat kitang. Ni memang pot kitang lah. Pesta kitang guys. Pesta kitang guys. Kitang besar-besar sini.
Wow. Lepas double kita solo. Esok kita bakar dekat site. Tuh kan dulu. Oh, dapat ikat baik ni. Ikan apa? Ikan apa? Ui, ikan apa ni? Baik ni. Bawal. Guys, Bakar bawal lah. Ni macam spesies-spesies ni. Boleh makan ke ikan ni? boleh. Boleh ah? Mantap. Ini yang dapat eh? Oh, ini. Ingatkan ini. Oh. Aku tolong angkat. Belum begini aku lepaskan. Ah. Orang dah tolong macam-macam eh. Ikan. Ini pun ikan juga. Bukan tu ikan. Itu apa? Jangan. Jangan kolam orang. Marah orang. Aku buang. Mantap guys. Boleh lah cover atas kitang buah butal. Saya tidak buka. Try balik. Dapatlah. Oh, mantap. Ini pakai yoyo aku tadi ya? Oh, mantap. Itulah kan saya tak buka tadi saya bantai terus. Dah putus pun tadi aku sambung balik yoyo. Boleh lagi guna. Ni putus dia. Cuma memanglah. Dari kata apa. Terus lagi guys, walaupun panas. Ui. Nampaknya anak Rizal pun dah dapat ikan. Tapi tak tahu ikan apa tu dia dapat. Nampak macam buntal. Nampaknya Awi dapat lagi ni. Ikan muni. Oh, ikan apa Aku 3. Wow, apa benda lah. Triple kill. Cuba macam ni yo. Sikit lagi maniak. Sekali lagi. Sikit lagi maniak. Dia tak buka biar je. Aduh ya. Mengejar ikannya. Guys, Tengok Awi masih lagi. beraksi. Masih lagi. Ini yoyo ni walaupun dah putus-putus masih mendapat hasil. Tengok baik ni ikan ni. Besar. Esok nak bakar ikan ni. Mantap ni. Mantap weh. Sumpit pula. Abang Nixon main sumpit pula. Ya, sumpit pula. Kan. Wah, berat ni. Tali aku. Biar dia angkat dulu. Ada ikan tak? Macam ada ikan tu. Tali dia tu. Macam berat dia tu. Ikan. Ada ikan ni? Ikan. Oh, lain macam ikan dia. Tu dia ikan dia. Bawah tu. Ada ikan? Lepaskan tali aku ni. Terbelit tu. Lihat abang ni. Tali aku. Ya, aku ingatkan ni. Oh, ikan ni main kat bawah ni je. Tak ni. Oh, dia makan ni. Ya, abang Rizal strike guys. Wait, boleh. Dia strike apa tu? Rizal strike apa tu? Penyu. Apa tu? Penyu. Ui, besar. Ni mesti saya punya. Mayong. Hebat. Ui, hebat. Senangin. Gelama tu. Ke terusan? Bersangkut dengan kebun. Macam terusan Wah, kawan tak boleh kutuk-kutuk dia lagi lah. Besar guys, angkat sikit. Terusan ni? Tak, masalah joran aku mana satu yang kena ni? Joran siapa yang kena tu? Talian apa? Dua kena sangkut. Wah, Rizal dah tak sabar nak ambil video. Terusan guys. Besar tu. Oh, dapat lagi. Sakit tu. Mantap. Ada hasil. Simpan dalam terus. Ini hidup dia pun tak boleh guna lagi. Menggigil lah tangan Abang Rizal. Lihat kata. Pelaya mana pelaya? Wah. Tak sia-sia pakai baju MU.
Terusan guys, besar. Menggigil lah tangan dia angkat. Aku jatuh tadi, kaki sakit. Okay, kita berkemas guys. Yeah. Settle. Wah, muka semua ceria. Semua ada hasil. Aku sebenarnya tu, aku tak percaya. Saya joget-joget lagi. Joget-joget. So tadi last penutup Abang Rizal lah, champion. Kan terusan. So kejap lagi kita kemas nak balik. Alhamdulillah, kita share sikit hasil. Penuh lah, pesta kitang. Terusan besar sikit. Berbaloi. Dengan bayaran seorang RM10. Muka semua happy lah. Tapi tadi sini panas lah Panas, tak ada bumbung. Ya. Apa? Apa belang lah. Ada glow. Aku pun hitam lah. Ya, jadi kita gerak balik. Nampaknya ada orang tak nak balik lah. Zal, balik Zal. Balik Zal. Orang lain semua dah siap-siap kemas Zal. Tahulah champion hari ni Zal. Cik. Jom. Alhamdulillah, kita dah sampai kat darat. Muka semua happy. Ada hasil. Tengok semua muka happy. Zal, kaki kau okey tak Zal? Kaki kau okey tak? Kaki kau okey tak? Tak okey. Okey. Sakit. Aku pinjam Jatuh. Tu ikan ni. Ini ikan terusan. Ikan terusan. Ikan mas Sarawak. Ya. Okeylah. Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat sentiasa dan sentiasa dimurahkan rezeki. Jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum. With a fishing rod and laughter, just